Dah Kak Jaja. Kak Jaja ni Kak Jaja. Tu tengok. Kak Pepe. Selamat berpuasa hari yang ke-14 ini. Dah kita dekat pertengahan Ramadan dah. Dah. Walaupun lagi mana sekalipun lah. Hari ni kita pelak dengan menu-menu makanan kedai-kedai orang-orang kampung dah. Kita mesti support orang kampung. Gapo hari ni kita tengok. Hari ni kita main tengok dah. Sebuah kedai lagi di kampung ni iaitu kedai sabusak. Ha, kedai sabusak. Sabusak nak ada depan habis dah. Habis dah ni. Habis dah. Lah ni je pukul lebih kurang pukul 3 lebih dah. Wah ada mosang 100 Habis. butir. Allah. Tengok ha. Berapa butir saya lari dia habis ni? Dari 250 butir. 250 butir dah. Kita kampung tengok ni. Ni ada orang sang belakang ni dah. Oh, ngelah dah ni kira dah. Ngelah lah ni. Allah. Kami tambah dah sikit pun. Ha tu. Nak kami tambah dah. Ni dah. Ni kedai apa pia? Dah Kak Jaja. Kak Jaja ni Kak Jaja. Ha tu. Tengok budak ni Kak apa? Kak Pepek dah. Kak Pepe. Kak Pepek. Ni kita tengok dah kedai sabusak dah. Sabusak. Kalau kita panggil sabusak, kalau Malaysia setengah tempat ia panggil samosa dah. Ha, samosa ni. Ikan ni gubi dah. Pani ikan batu acar. Ha tu dia. Ni kedai Kak. Lepas tu kita tengok ada ni. Kali ada wak Ni. mi tumi. Wak ada jual Maggi lagi. Ada. Oh, mi tu mi. Tumi. Mi tu mi biasa mi zaman dulu lah dah. Dulu dah. Siapa dia rasa nak kecak dia makan mi style zaman dulu bukan mi sup gini pola ni dak dah. Bukan mi celup dak tapi mi tu mi. Dia ada jual juga malam-malam sini. Ni Kak kita ni. Tu berapa tahun dah Kak jual ni? Sabusak 4 tahun berapa? 4 tahun. Oh, klik Malaysia dulu COVID Kata nak buat gapo buat jaja dulu. Jaja dulu. Mana buat sabusak? Mana tahu hari biasa bukan boleh puasa ni? Jaja lah. Bukan jual sabusak ni dak lah. Sabusak untuk puasa. Kalau kita pun ada dah ni dia ni Kak Jaja kita ni. Tu Kak Pepek panggil juga dah. Banyak nama lah Kak ni dah. Ni. Dah, siapa dia tak siap lagi nak suruh kali lagi. Dah. Nak suruh kali lagi ni. Kuih sambusak ataupun samosa dah. Malaysia panggil samosa. Harga apa ni? 5 kok. Kalau Malaysia 50 sen. 5 kok sebutir mana tu 50 sen. 2 ya 4 butir. 20 kok 4 butir. Ni kata harga barangnya makanan di sebelah Malaysia 3 wilayah ni lah sangat-sangat murah. Sedangkan barang tu mari Malaysia, minyak, gandum, gula Malaysia. Tapi jualan tu murah sini. Tu dia. Ni. Baik 100 kok butir yo. Ni coklat Dubai. Ada jual juga ni beg. 100 kok butir. Tu abang kain maya kalau berduit pun apa boleh lah ni dah. Kak jual sungguh. Jaja sungguh ya. Okey, dah siapa dia nak support, nak boleh mai support. Kak kita di kampung Dahik dah depan dengan sekolah Sun Patana Delek. Tu. Sun Patana Delek di sini dah. Pasti dia berada depan ini. Ni kedai Kak kita. Kuasa berdekatan boleh mai beli sabusak Kak. Siapa ada kedai kampung-kampung nak suruh beli review, hantar mesej ataupun komen mari.